asyik LHDN je yang claim dekat kita. Jadi sekarang adalah giliran kita pula nak claim dekat LHDN. Sebenarnya kan ada banyak benda yang boleh dapat pelepasan cukai, tapi ramai yang tak tahulah pasal ni. Kalau tak claim memang rugi. So first kali korang kena faham, apabila dah mention claim, itu bukan bermaksud LHDN akan bagi cash lah dekat korang. Tidak. Tapi ia adalah bermaksud di mana LHDN akan kurangkanlah pendapatan bercukai kita. Apabila pendapatan bercukai korang turun, maka teks yang korang kena bayar nanti pun akan turun juga. Berbeza pula dengan rebate cukai, di mana rebate cukai ni dia akan tolak 100% lah kepada cukai yang korang kena bayar, dan contoh yang paling jelas dan direct adalah zakat lah untuk orang Muslim. So untuk claim pertama adalah lifestyle, which is terdiri antaranya seperti bahan bacaan, internet, komputer dan juga smartphone. Semua ni boleh dapatlah pelepasan cukai. Peralatan sukan dan juga langganan gym pun boleh mendapat pelepasan yang berasingan, dan kategori inilah banyak orang underclaim sebab mereka tak menyimpan resit dengan bagus. So lepas ni pastikan korang simpan resit korang betul-betul supaya korang boleh claim lah dekat LHDN nanti. Dan seterusnya ialah medical, dan ini bukanlah hanya untuk setakat bil hospital yang besar sahaja. Antara yang korang boleh claim juga adalah medical check up, rawatan gigi, rawatan kesihatan mental, dan beberapa peralatan berkaitan dengan kesihatan pun boleh korang claim, termasuklah peralatan sokongan OKU. Dan bukan untuk diri sendiri saja, malah untuk pasangan dan juga anak-anak pun boleh sekarang ni. Next adalah perbelanjaan untuk ibu bapa. Kalau korang ada tanggung mak ayah, korang akan dapat pelepasan terhadap perbelanjaan rawatan dan juga keperluan kesihatan ibu bapa. Dan anak-anak pun sama tau, di mana anak-anak ni pun boleh dapat pelepasan khas untuk childcare dan juga yuran tadika. Seterusnya yang boleh korang claim adalah insurans dan juga simpanan. Jadi simpanan KWSP yang self contribution dan juga insurans nyawa adalah antara kategori yang biasa sangatlah orang claim. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kategori lain yang orang tidak tahu. Contohnya insurans pendidikan, SSPM, PRS, private retirement scheme. Semua ini ada kategori masing-masing yang boleh korang claim secara berasingan. Dan bukan setakat itu saja, kalau korang membayar yuran pengajian ataupun korang ambil lah khusus upskilling, upgradekan lagi korang punya skill, korang punya pengetahuan, dan paling penting dia diiktiraf. Jadi ini pun juga korang boleh dapat pelepasan juga. Dan ramai juga orang yang tidak sedar, di mana untuk sesetengah rumah pertama ada pelepasan faedah pinjaman kalau korang memenuhilah syarat-syarat yang tertentu. Cuma yang ini bukan untuk semua orang, tapi kalau korang baru nak beli rumah dan semua dokumen pun lengkap, tak rugilah kalau korang try check sama ada korang layak ataupun tidak pelepasan interest rumah pertama ni. Dan kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut dan nak tahu dapatkan data yang lebih tepat, korang boleh check saja di laman web LHDN. Jadi yang paling penting, apabila korang buat e-filing nanti, korang simpanlah semua resit dan juga dokumen sokongan. Tak ada resit, korang tak boleh claim apa pun. Dan yang paling penting, korang jangan double claim dengan suami dan juga isteri, sebab ini adalah antara common issue lah yang akan berlaku. Once korang overlap, maka LHDN akan datang audit dan korang akan kena penalti lah. Jadi guys, pastikan korang like video ni, komen pendapat korang, dan komen juga apa yang korang claim tax pada tahun ni, dan juga follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.